Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat ke? Salam Jumaat, selamat petang. Dah makan ke tu? Rasanya dah kot. Dah pukul berapa ni kan? Hari ni kita nak cerita pasal topik apa? Saya nak ceritalah sikit, berkongsi ceritalah tentang keadaan ekonomi sekarang. Macam kita sedia maklum, sekarang ni kos sara hidup memang tinggi. Harga barang, sewa rumah, bil, tak ada yang rendah. Tinggi. Kalau dibandingkan dulu, kalau dibandingkan 20 tahun lepas macam tu kan. Dulu masa awal-awal tahun 2000 lah. 2001, 2002. Kerja pun masih senang, banyak kerja kan. Lepas tu harga barang pun taklah seteruk yang sekarang ni. Sekarang ni memang tak terkawal. Harga minyak pun dulu tidaklah terlalu menekan rakyat macam sekarang ni. Saya dulu masa anak saya baru seorang sekolah rendah. Taklah rasa sangat macam berat sangat tu, tak ada. Tapi bila dah anak sekolah tu dah 2 orang, si abang dengan si adik dah sekolah, masuk sekolah rendah, agak terasa lah. Agak terasa sebab saya tak bekerja. Saya suruh rumah semua masa. Yang bekerja suami. Masa tu suami saya dia bayar gaji per hari, 1 hari RM50. Kalau dia cuti, tak adalah gaji. Memang terasa lah. Tapi saya cari pendekatan macam mana supaya cukup. Sebab kita orang tak duduk rumah sendiri, rumah sewa. Saya ingat lagi masa sewa rumah saya sebulan 300. Lain api, lain air, lain lagi belanja dapur, lain lagi belanja sekolah anak. Kadang-kadang suami saya dulu ada juga kerja tu tak penuh seminggu, kadang-kadang 5 hari. Macam mana saya nak ngurus kewangan tu? Otak lah kena ligat mencongak supaya cukup. Itu yang saya fikir. Cara saya mudah aja. Saya tak berhutang. Saya bukan orang senang masa hidup dengan suami saya, masa anak saya kecil-kecil. Saya susah. Perabot pun tak ada. Yang ada hanya TV, ais, meja makan. Tu je. Lepas tu lah dapur gas, gas. Tilam untuk tidur. Itu adalah. Tapi saya lebih rela rumah saya tu kosong. Macam padang bola sepak pun tak apa. Tak ada perabot. Janji saya hidup tak berhutang. Betul saya cakap.
Saya tak nak hutang kapet ke, perabot ke, hiasan rumah saya tak nak. Baju ke apa saya tak nak. Sebab pada saya, hutang tu nanti membebankan. Saya peduli kalau saudara mara ke datang. Ya, even diorang sambil bergurau cakap rumah saya lapang, macam padang bola sepak, tak ada apa isi. Saya tak kisah. Sebab pada saya, lebih baik hidup tak berhutang daripada malam kita tak tidur nyenyak. Itu prinsip saya. Nanti kalau kita banyak hutang, hanya kerana nak nampak mewah, kita suami isteri bergaduh, anak-anak pun tak happy. Belum tentu kita ada duit tiap-tiap ujung bulan yang cukup untuk bayar hutang, untuk sehari hidup. Memandangkan suami saya kerja, dibayar gaji per hari, bukan per bulan. Di situ, saya lah yang kena pandai mencongak. Apa saya buat? Saya tumpukan kepada keperluan harian. Contohnya, makan, sekolah anak. Lepas tu, belanja sekolah anak. Lepas tu, simpan duit untuk bersih rumah, bil api, bil air. Masa tu, suami saya ambil bil estro. Estro tu ambil untuk anak-anak lah. Supaya anak-anak boleh duduk diam kat rumah. Kalau kita hidup tak terlilit hutang, kita pandai mengatur kewangan, insya-Allah cukup. Malah setiap bulan saya boleh simpan, walaupun tak banyak, saya akan simpan 200. Kenapa? Sebab saya kira nanti anak saya tutup sekolah, saya akan bawa anak saya jalan-jalan. Saya macam tu. Kalau tak tutup sekolah, saya tak bawa. Paling kuat pun saya buat pergi taman. Dekat video saya sebelum ni saya ada cakap. Kadang-kadang hujung minggu saya bawa anak saya pergi taman. Dekat Bukit Seringgit tu. Kat situ lah beriadah, main badminton, main bola tiap-tiap hujung minggu. Saya akan asingkan RM10. Situ saya beli air dulu, banyak je buah je air. Lepas lama main, saya beli air, saya beli buah untuk orang. Saya jarang bawa anak saya pusat beli belah. Saya simpan duit tu. Duit tu nanti untuk hari raya, untuk bulan puasa, untuk anak saya sekolah. Saya akan buat macam tu rutin. Rutin sampai dia habis sekolah. Saya akan sentiasa simpan duit supaya saya tak putus duit. Tak banyak pun tak apa. Janji nanti anak buka sekolah semua ada. Nanti hari raya saya masih boleh belikan anak saya 3 pasang baju. Masih boleh masak. Masih boleh beli kuih raya. Saya macam tu. Saya awal, saya dah rancang. Kena pandai mengurus kewangan. Lepas tu, saya sejenis yang tiap pagi anak nak pergi sekolah, saya sediakan sarapan. Tak pernah miss. Kalau saya tak ada cukup duit untuk bagi anak saya belanja sekolah lebih, saya akan bekalkan anak saya. Saya macam tu. Saya akan cakap dengan anak saya, minta maaf, mak tak boleh bagi lebih belanja hari ni, mak sediakan bekal, mak bagi RM1. Cukup. Anak faham. Tapi sentiasa beritahu anak kenapa. Apa sebabnya. Sebab kalau macam saya ni boleh dikatakan bukanlah orang senang. Apa orang sekarang panggil B40. Sampai sekarang pun saya B40 lagi. Sebenarnya itu je saya cakap. Hidup elakkan berhutang. Tak apa kalau kita macam misalnya kata keperluan, contohnya motor, motosikal kan. Itu keperluan kita berhutang untuk pengangkutan pergi kerja. Tak apa. Itu boleh ambil.
Kita pun tak payahlah nak berhutang tiba-tiba nak ambil motor yang gempak-gempak yang hebat-hebat. Tak payahlah jauh. Pakai jalan motor apa yang ada, yang asal boleh bergerak pergi balik kerja, hantar anak pergi sekolah. Murah sikit bulanannya. Pengaturan kewangan tu yang kena bijak pandai. Saya ada je kadang-kadang terbaca warga yang susah, yang kadang-kadang terdesak minta bantuan di susu anak, di pampers. Kalau saya kaya tak payahlah cakap, ini kita sendiri pun cukup-cukup makan. Itu je saya cakap. Berbijak-bijaklah mengatur kewangan. Bila ada lebih, simpan. Saya dulu tak ada beli barang-barang mewah, skincare ni dulu anak sekolah tak ada. Memang rosak kulit muka saya pun tak apa, janji saya tak berhutang. Anak saya sekolah cukup makan, saya boleh bayar sewa rumah, bil. Itu prinsip saya. Sebab kita kalau hidup, bila kita dah berumah tangga, beranak, dulu kena anak. Saya tak mampu nak tuition kena anak saya. Saya boleh tuition anak saya. Bila diorang pergi sekolah, mana buku teks diorang tinggal, contohnya matematik ada 1-2. Macam mana saya nak pandaikan dia supaya dia boleh lancar bahasa Inggeris. Saya beli buku bahasa Inggeris. Saya suruh dia baca, saya suruh dia terjemahkan dengan saya dalam bahasa Melayu. Saya nak tengok dia faham ke tidak. Matematik pun macam tu. Dia pergi sekolah, saya ambil buku dia, saya tengok. Macam mana supaya anak saya ni mudah faham. Sebab saya tak mampu. Saya memang tak mampu tuitionkan anak. Sementara kawan dia hampir semua tuition. Jadi saya lah jadi guru tuition. Alhamdulillah. Boleh anak saya tangkap. Macam tu juga sekolah agama. Saya tak mampu nak ajar anak saya, nak hantar anak saya tuition bahasa Arab. Saya sendiri pun dulu tak sekolah agama. Jawi, bolehlah tapi merangkak. Tapi saya cuba ajar anak. Kadang-kadang dalam keadaan kita susah macam tu, kita sebagai ibu, sebagai isteri, macam mana kita nak tolong suami? Tambah lagi kita suri rumah. Kita isteri, kita ibu, kita guru tuition anak. Kita terjun. Cara saya macam tu. Sebab saya tak nak anak saya tertinggal. Ibu anak saya tak tuition, saya nak anak saya sama macam tak tuition tu. Alhamdulillah. Kita kena kenal anak kita, boleh tak? Sebab saya ada cikgu tanya, anak tak tuition, saya cakap tak. Cikgu akan cakap, kalau boleh tuitionkan lah. Biar cepat tangkap. Orang mana tahu susah kita? Jadi betul lah, ibu. Jadilah guru tuition. Kajilah balik, belajarlah balik. Basic je kan, sekolah rendah tu. Senang je kita nak tangkap belajar. Jadilah guru tuition terjun. Kadang-kadang saya kesian juga dengan ekonomi sekarang ni. Kadang-kadang kalau orang ada 3-4 orang anak yang sekolah rendah, sekolah menengah, dengan kadang-kadang masalah suami dia buang kerja, nak cari kerja baru, dengan simpanan tak ada. Saya dah rasa semua tu. Tu satu saya cakap, bila kita ada sikit, simpan. Macam mana cara pun, walaupun hanya sebulan RM50, simpan. Saya dulu macam tu. Saya tak tahulah kalau ibu-ibu yang lain, suami yang atur duit. Tapi kalau saya dulu, suami saya, dia akan beri pada saya yang akan atur duit. Jadi saya akan simpan. Saya tak bagi anak saya pergi lawatan kalau luar daripada negeri Melaka ni. Contohnya pergi ke Kelantan, Terengganu, makan kos sampai 300-400. Saya memang tak beri anak saya pergi. Sebab saya punya prinsip hidup ukur baju badan sendiri. Biarlah orang ketawa. Kau tak pergi apa semua. Saya cakap anak satu je. Bila adik dah besar, abang dah besar nanti, ada rezeki, pergilah. Sekarang mak tak ada duit.
Tapi yang cerita sekolah, mak buat jalan-jalan pergi mall. Saya Alhamdulillah, anak saya bukan jenis, tak nak malu tak ada. Sebab itu pentingnya kita ibu dekati anak, rapat dengan anak supaya anak boleh faham. Bila kita bercakap, bila kita bercerita, anak akan faham situasi apa semua. Alhamdulillah. Itu je saya cakap. Kita hidup, jangan dengar cakap orang. Kalau orang kata, rumah dia tu apa pun tak ada, biarkan. Rumah kita tak ada perabot, tak ada sofa besar, biarkan. Yang penting kita boleh bayar sewa, bil, anak kita sekolah cukup, tak ada yang berhutang, anak kita cukup makan, cukup pakai, Alhamdulillah. Itu nak sofa besar, TV besar, kemudian ada rezeki nanti, insyaAllah anak dah besar, sabar. Biar. Bukannya kita boleh jahit dengan orang. Bila kita susah, bukan dia nak tolong kita pun. Hidup je, ikut mana kita mampu. Saya dulu kalau kena pulau pun sebab saya tak kaya, lantak lah. Janji saya tidur malam, minyak, tak ada hutang. Pakai apa seadanya. Sampai sekarang, even anak saya dah kerja pun, saya beli tudung paling mahal pun, RM25, saya rasa dah mahal. Itu pun setahun sekali time raya. Kalau tak raya, tudung saya RM15, RM10 aja. Sayang saya duit. Susah saya duit. Tak payah dengan cakap orang. Biarlah orang cakap, rumah dia tu tak mewah, tak ada apa. Tak apa, sederhana tak apa. Saya pun dulu juga lah macam, biarkan. Yang penting kita nak makan cukup anak sekolah. Fikir kat situ. Jangan ikut kehendak orang-orang cakap, dia ni hidup segan macam tak mahu. Satu lagi saya cakap, kalau nak hidup berkat, elakkan berhutang. Saya lah. Berhutang tu pun boleh buatkan kita jadi rezeki susah. Saya tak tahu kenapa. Tapi kalau boleh elakkanlah berhutang. Jangan berhutang. Kalau tutup email, sangat sesuatu tu, kumpul duit, beli tunai. Biar lambat, asal selamat. Kan tak jadi beban. Sampai sekarang saya tak ada pun tak apalah. Jangan harap saya nak berhutang. Tak kuasa saya nak berhutang. Kalau orang cakap saya tak mewah, emas tak ada segini, tak apa. Saya tak buat mati pun semua tu. Yang penting hati tenang. Hidup ni, yang pertama sekali, hati nak tenang, fikiran nak tenang. Baru kita boleh berfikir dengan tenang. Betul tak? Sebab kita hidup ni, bukan untuk hari ni, untuk esok hari, untuk masa tulak, tapi jauh lagi ke depan. Sentiasalah berfikir, hidup kita ni bukan untuk hari ni je. Tapi kita kena fikir jauh ke depan. Supaya kita lebih alert, lebih hati-hati, lebih terancang. Kita punya kewangan. Kadang-kadang tak perlu banyak pun. Janji ada di pegangan. Jangan sampai kosong. Itulah ibu-ibu, suami-suami semua yang kat luar sana. Kalau suami yang ada kewangan, bijak-bijak lah. Jangan ikut kehendak. Tapi belilah keperluan yang perlu. Kat zaman sekarang ni, saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya tak ada anak sekolah ni pun kadang-kadang. Saya kesian tengok ibu-ibu, bapak-bapak yang mana ada anak sekolah. Berkerut-kerut muka tengok harga barang. Kadang-kadang tak jadi beli pun. Kesian. Macam itulah kita bilang anak kita ada sekolah lagi. Daripada awal tahun ke hujung tahun, tak berhenti saving. Even RM50 sebulan, simpan. Percayalah cakap saya. Nanti kita tak rasa lalat sangat sebab apa. Walaupun tak banyak ada. Boleh kita atur. Beli yang mana perlu je dulu. Betul tak? Daripada tak terbeli langsung. Tu saya kata elakkan berhutang. Tak payah berhutang untuk
Nak tunjuk orang, oh aku rumah ini tak payah. Biarkan. Rumah macam padang bola tak apa. Belanja, kita ada saving. Bijak-bijak mengatur kewangan. Sebab perjalanan hidup ni bukan untuk hari ni. Esok, lusa, seterusnya ke depannya. Semua kita kena fikir. Pandangan kita kena jauh ke depan. Itu je lah saya nak kongsi pengalaman saya lah. Mungkin ibu-ibu semua pun boleh cuba. Tak mampu nak hantar anak tuition, kita jadi guru tuition. Luangkan masa pada suri rumah tu, ambil masa sejam dua untuk ajar anak. Kalau masih belum faham, kita dah pergi sekolah, buku tu tinggal, semak, belajar balik. Saya dulu macam tu, langkah-langkah saya. Asalkan anak kita tak ketinggalan di belakang. Betul tak? Okeylah korang semua, tu je lah saya nak kongsi hari ni. Nanti lain hari kita kongsi cerita lagi, pengalaman. Okey? Terima kasih sebab sudi dengar Sang Bebel. Assalamualaikum. Bye.